Penjawat awam wajib tahu pasal pencen terbitan. Jom ambil tahu siapa yang layak terima, cara mohon dan cara kira pencen terbitan. Share dari Ibu supaya lebih ramai penjawat awam tahu juga. Pencen terbitan SSPA adalah bayaran bulanan yang diberikan kepada waris penjawat awam yang telah meninggal dunia semasa dalam perkhidmatan atau selepas bersara. Waris yang layak dapat pencen terbitan adalah isteri atau suami sah yang tidak berkahwin semula, anak-anak yang penuhi syarat umur dan pengajian, ibu bapa kalau penjawat awam tu tak ada pasangan atau anak-anak, dan waris sah lain ikut pertimbangan JPA kalau tak ada waris utama. Waris boleh mohon pencen terbitan dengan isi borang permohonan faedah terbitan bagi kematian dalam persaraan. Lepas tu, hantar ke JPA atau KWAP dengan dokumen sokongan yang dijantakan dalam borang ni. Anda boleh semak status permohonan pencen terbitan dekat apps.jpapencen.gov.my/semakpt. Untuk kira jumlah pencen terbitan pula, anda boleh guna formula 1/600 darab jumlah bulan perkhidmatan darab gaji akhir. Nak mudah, kira je dekat kalkulator pengiraan pencen JPA ni. Follow X1.my di semua media platform untuk info terkini, sahih dan terperinci setiap hari.